Saya nak tanya pada Datuk, kalau contoh kita beli kenderaan kita tak bayar bertahun, dan kita kembalikan kenderaan itu di kedai, adakah kita dikira masih berhutang di akhirat nanti? Sebab kedai kita kira bunga sekali, adakah kita dituntut berdosa dengan cara begini? Pertama, muamalah riba tidak dibenarkan. Satu. Yang kedua, manusia terikat dengan perjanjian yang dia buat dengan pihak lain. Bila kita beli apa-apa daripada orang, kita tak boleh jadikan ni ada unsur riba, aku guna sampai lingkup, aku bagi balik. Tak boleh. Bila kita guna, artinya kita telah guna bahan dia. Dia telah mengeluarkan kos. Dan kita bertanggungjawab atas apa yang kita guna. Cumanya bahagian yang riba tu, mungkin kita dah bayar dah harga kenderaan itu. Maksudnya kalau harga dia 100,000, kita dah bayar dah harga 100,000 tu. Cuma kerana ada penangguhan, kita terlambat apa, dia ribakan kita. Kita tak bayar yang tu. Kita tak bayar yang tu, mudah-mudahan di akhirat kita terlepas kena riba, tetapi di dunia kita tidak terlepas. Di dunia undang-undang berdasarkan dia panggil, sebab tu dia panggil di dalam hukum mana, pertama dia panggil dianatan, satu dia panggil qadaan. Dari segi agama mungkin dah terlepas riba, tapi dari segi undang-undang kita boleh dikenakan undang-undang. Dan kalau kita dikenakan undang-undang, kita kena mematuhi undang-undang itu. Sebab kita buat perjanjian. Kita buat perjanjian. Dan kita tak boleh jadikan alasan kerana dia riba, kita pergi ambil barang dia. Kita dah guna harta tu daripada 150,000, benda tu dah jadi jatuh harga, tinggal 40,000 dah kita guna berapa tahun. Kita pergi hantar pergi kat dia, padahal kita baru bayar 100,000. Kita tak bayar harga asal kereta tu. Berarti kita tak boleh jadikan alasan riba tu untuk kita manipulasi orang lain. Cuma kalau bahagian yang jelas riba, kita berusaha untuk keluar daripada riba. Walakum ru'usu amwalikum. Bagi kamu itu, balik-balik, ambil balik modal kamu. Dari segi dianat, dari segi qadaan, dari segi perundangan, seseorang itu terikat dengan perundangan. Dan dunia ni tuan-tuan, ada benda yang undang-undang akhirat cerita. Contoh, saya buat contoh. Satu orang nak bagi jelas, satu orang tuduh tengok berzina. Satu orang berzina. Na'udzubillah. Berzina. Masuknya kemaluan lelaki di dalam kemaluan perempuan. Dia melihat perzinahan itu dengan mata dia. Pelik sangatlah kau tu boleh berzina depan dia. Tapi nak cerita contohlah. Dia melihat dengan matanya, benar-benar tanpa syak, dia tidak dalam keraguan, jelas pada matanya. Tapi dia seorang yang saksi. Tak ada lagi. Zina kena berapa orang saksi? 4 orang saksi. 4 syuhada. 4 orang saksi. Dia only one person witness. Satu orang je saksi. Dari segi perundangan, hatta perundangan Islam, dia tak boleh pergi kata kat hakim bahawasanya fulan berzina. Tak boleh. Sebab dia tak cukup saksi. Kalau dia kata sebat dah belakang dia 80 rotan. Walaupun memang fulan memang berzina, tak boleh. Agama tak benarkan. Dari segi kaedah hukum, dia tak boleh. So dengan itu, mungkin dari segi agama memang perzinaan berlaku, tapi dari segi perundangan dia tak berlaku. Tak boleh dibawa kes. Kerana agama ni banyak sifat dia. Dia nak mengelakkan gosip. Dia tak suka orang bawa kes-kes tu ke mahkamah. Dia tak suka orang tuduh-tuduh orang berzina. Dia tak suka orang kacau privasi orang. Banyak benda-benda yang agama tak nak.